Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sihat anak murid cikgu hari ini? Mari bersama-sama dengan Cikgu Mar mempelajari sains dengan tajuk Kelajuan tahun 6. Cikgu ingin berkongsi 3 faktor asas sains yang utama dalam topik kelajuan ini. Yang pertama, maksud kelajuan. Yang kedua, unit kelajuan. Dan yang ketiga, rumus kelajuan. Yang pertama, apa itu kelajuan? Kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Objek yang laju akan bergerak dengan lebih cepat. Objek yang perlahan akan bergerak dengan lambat. Dan objek yang pegun seperti cikgu, tiada sebarang pergerakan, maka tiadalah kelajuan. Fakta asas sains yang kedua, unit kelajuan. Murid-murid perlu tahu terdapat 3 unit untuk kelajuan. Yang pertama, sentimeter per saat. Yang kedua, meter per saat. Dan yang ketiga, kilometer per jam. Fakta asas sains yang ketiga, murid-murid perlu tahu rumus kelajuan. Untuk mengira kelajuan, murid-murid perlu mencari nilai jarak yang dilalui oleh objek tersebut dan jumlah masa yang diambil untuk sampai ke destinasi. Oleh itu, kelajuan dikira dengan rumus berikut. Kelajuan sama dengan jarak per masa ataupun jarak bahagi dengan masa. Untuk memudahkan murid-murid boleh menggunakan rumus segitiga kelajuan. K, kelajuan. J, jarak. M, masa. Mari kita lihat contoh pengiraan kelajuan ini. Sebuah lori mengambil masa selama 3 jam untuk sampai ke destinasi sejauh 240 km. Berapakah kelajuan lori itu? Untuk mengira kelajuan lori itu, murid-murid boleh menggunakan rumus segitiga yang kita telah belajar tadi. Kelajuan sama dengan jarak per masa. Jarak yang dilalui oleh lori itu ialah 240 km. Per masa yang diambil oleh lori untuk sampai 3 jam. Jadi 240 km bahagi dengan 3 jam. Bersamaan 80 km per jam. Ingat ya murid-murid, unit kelajuan mestilah ditulis supaya murid-murid tidak ditolak markah. Selain mencari nilai kelajuan, murid-murid juga boleh menggunakan rumus segitiga kelajuan untuk mencari nilai masa dan juga jarak. Contohnya, untuk mencari masa, masa sama dengan jarak bahagi kelajuan. Dan untuk mencari nilai jarak pula, jarak sama dengan kelajuan darab masa. Sebelum cikgu berundur, jangan lupa like, share dan subscribe video ini. Bye!